produk Alora ni disebabkan oleh Vertigo. Okey, awal tahun 2024 kan, mengalami masalah Vertigo selama 2 minggu. Kan? Bila 2 minggu tu tak mampu nak pergi kerja, jadi terpaksa cuti 2 bulan. Daripada situ pergi ke KMC dan dari situlah tahu ada tumor. Oh, ada tumor kat bahagian mana tu? Di sebelah kiri kepala. Kepala, okey. Tahu apa tu? Mula dengan Next Bio dulu. Lepas tu dalam masa yang sama juga beli sok. Dan guna sok. Lepas tu untuk Vertigo ni, untuk tumor ni pakai scarf. Scarf dan juga pen. Scarf tu pakai tiap-tiap hari? Pakai setiap hari time tidur. Masa awal-awal dulu memang mungkin agak rasa ketat juga kan. Jadi kita pakai dalam sejam 2 jam macam tu. Lepas masa tidur sepening. Jadi bila waktu tidur memang pastikan pakai lah. Pakai kan. So dah berapa lama tu pakai Alora dengan ambil Lipitor? Betul ada masalah tumor tu dah berkurang tak? Tumor tu dia masih macam tu, nasib baik dah buat MRI kedua, saiz dia tidak membesar. Alhamdulillah, tidak membesar. Alhamdulillah. Kan? Kan. So solution sekarang continue lagi lah. Ada lagi pakai tak?